Bolehkah bakal pengantin perempuan ambil wuduk, lepas tu di make up kan, kemudian pengantin tersebut mengerjakan solat bila masuk waktu dalam make up tu, sah tak solat? Bila nak kahwin, nak nikah, ada majlis, pengantin pun pakai make up. Sebelum dia pakai make up, dia ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, mari mak andang. Jadi mak andang ke abang andang? Dulu tahun 90-an mak andang, memang mak sungguh. Nah, orang puang tak. Jadi macam puang tapi lelaki. Dia panggil abang andang. Hukumnya lelaki tu. Dah boleh tak orang lelaki tu nak main jamur-jamur muka perempuan, boleh tak? Tak boleh lah. Kata mana makcik ni bakal orang lelaki pula tukang solat anak makcik. Tak apa, dia jenis lembut gitu. Lembut tak keras lagi. Kan dia keras kan? Tak boleh. Tak. Jadi lepas pada ambil wudu, pengantin pun pakai make up. Lepas pakai make up, masuk waktu zuhur, dia semayang dengan make up tu sah tak? Itu soalan dia. Jawabnya, yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Bila sah? Jikalau dalam keadaan make up seperti biasa. Dia pakai air sejuk, perempuan kan dia banyak kan? Waktu kalau lelaki, ingatlah bila kahwin kena beli tu alat-alat dia tu. Kakak-kakak pomeng. Perempuan ni pomeng tau. Pomeng dia ada kakak tau. Ada kakak dia. Yang paling banyak kakak perempuan. Bagian bulu mata ngacik aiskrim, bagian contek hidung, bagian pasir, bagian ni, bagian kuning ni, polek-polek tunggu. Jadi kerana alat makeup itu bukan najis. Tetapi kalau dia lama bedok yang najis, tak sah sembahyang. Jadi kalau makeup yang suci, tak ada masalah. Kerana dia telah mengambil wudu. Boleh pakai makeup masa nak solat. Yang tak boleh pakai makeup yang tebal lepas tu ambil wudu. Kerana wudu tak sampai ke pipi, tersangkut dengan lemak yang ada dalam makeup. Kerana makeup yang banyak digunakan produk di Malaysia dibuat daripada sayur dengan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit buat gitu. Boleh mulut bini kita. Tu yang jadi blebeh tak mau. Soalan seterusnya. Bangga saya sebab Ustaz jawab soalan saya. Jadi kira confident macam tu. Waktu solat Jumaat, kalau kita datang lambat tak sempat dengar khutbah, sah tak solat kita? Tapi dia bubuh dah datang, bangga pasal kita jawab. Kalau dia kata mu bangga gitu, aku tak mau jawab. Baik. Dia mari sembahyang Jumaat, tak datang dengar khutbah, sah tak sembahyang Jumaat dia? Sah kalau dia sembahyang Jumaat. Tapi kalau tak datang dengar khutbah, lepas tu dia pun balik terus, tak sah sembahyang Jumaat. Jadi hukumnya walaupun kita tak datang dengar khutbah, sah sembahyang Jumaat. Kalau kita ada uzur, maka dapat kelebihan lagi. Tapi kalau sengaja mari lambat, maka sedikit sangat pahala, iaitu pahala sembahyang Jumaat saja. Tak dapat pahala ampun selama seminggu yang disyaratkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu mendengar khutbah. Orang yang dengar khutbah awal sampai akhir dapat diampunkan dosanya selama satu Jumaat. Soalan seterusnya. Sama, walaupun kita hadapi kesusahan. Dia soalan pelik kau soalan. Dia kata
Macam mana kita nak senyum sokmo? Sokmo ni tahu tak sokmo? Lalu Faham tak orang KL? Senyum apa? Sokmo ni bahasa Terengganu lah. Bahasa Terengganu sini sentiasa. Orang putih nak tiru Terengganu jadi sokmo. SOCKMORE. Sokmo. Dia asal bahasa Terengganu sokmo. Sokmo ni macam mana nak senyum selalu? Kita bukan tak boleh nak cakap KL. Boleh, tapi kita nak cakap Terengganu juga. Kalau cakap KL, bukan I tak tahu, sebenarnya I takut rohos. Dia kata macam mana nak selalu senyum. Masa kita susah pun, jawabnya senyum dua. Senyum pada mulut, senyum pada hati. Yang susahnya ketika susah ialah hati senyum. Yang senang sekali mulut senyum. Kerana kalau kita time susah pun kita nak buat mulut senyum boleh tak? Mudah sangat kerana mulut senyum. Nah, bibir dan mulut kita boleh buat gerakan senyum. Tapi adakah hati kita senyum juga? Belum tentu. Biasanya orang yang melalui suatu musibah, hatinya tidak senyum, walaupun dia boleh buat mulut. Jadi soalan kalau nak mulut senyum tu perkara mudah. Siapa-siapa pun boleh senyum. Kerana Tuhan buat jenis manusia ni, jenis muka dia boleh buat muka gembira. Nah, walaupun dia berduka cita, dia ada masalah dengan isteri, dengan anak, dengan saudara mara dia, tapi dalam lakonan tu dia mampu lagi senyum. Kerana dia adalah pelakon mudah sangat untuk senyum. Tapi hati payah kita nak senyum. Tak, masih kita tengok boleh lah. Tak, bila Tuhan itu apa hati redha dan sebagainya. Tapi bila datang musibah sungguh, payah hati kita nak pergi musibah. Tak, hati payah kita nak berlaku.